tolong bersenyummu, tak indah pandang matamu. Malam Habib. Hai kawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome back to my channel. Dah lama dah kita tak buat video dengan Ilham. Padahal dia tu buat main game tu. Tapi mesti korang pelik kan, dia kata kenapa lah Ikmal ni apa lamanya tak buat video orang. Macam aku cakap dengan korang, aku dekat Kuantan ni pun, dekat rumah aku ni pun 4 hari je. Lepas aku pergi Kuala Lumpur, lepas tu aku pergi Kelantan. Sebab sekarang ni lah, dalam beberapa bulan ni lah aku macam sangat sibuk, terlampau sibuk sampai tak ada masa nak buat video. Tapi aku tetap ingat korang jangan lupa, dan aku harap korang pun ingat aku dan tak lupakan aku. InsyaAllah sikit saja lagi kita akan kembali seperti biasa. Kita akan buat konten macam biasa. Betul. Jangan risau ya. So kalau apa-apa pun korang boleh tengok konten dekat adik-adik di Kemal Nation, anak-anak bibir. Boleh tengok konten Ilham juga. Dan kepada akak-akak Jerung yang nak tengok tu, boleh juga tengok konten Ilham. Silakan. Dekat YouTube channel dia. Ada mana? Okay. Sambung. Kepada anak-anak bibir Ikmal Nations yang tak tahu, Ikmal ada keluarkan lagu baru. Kepada akak-akak Jerung, diorang dah tahu dah. Okay. So, kepada yang tak tahu, Ikmal ada keluarkan lagu baru, Habibillah tajuk dia. Okay, so Habibillah kita keluarkan muzik sahaja dulu. Untuk MV bila berkemal? MV 27 hari bulan 3. Macam tu. So, insyaAllah MV nanti akan keluar lah. Dia tak keluar sekali? Tak keluar sekali. Agaknya lewat kita pula. Keluar dulu audio dia. Kita nak menghormati bulan puasa. Okey. Jadi Betul. kita tak keluar lagi MV tu. Kepada korang, jangan lupa boleh guna sound Habibillah. Dan korang boleh join Trend Velocity yang aku akan buat dekat TikTok nanti. Apa-apa pun, jom support dengar lagu Habibillah. Sebab lagu Habibillah ni memang best. Korang boleh dengar. Apa-apa pun, teruskan support kita orang. Macam korang baca dekat thumbnail, macam korang baca kat title juga, hari ni kita nak buat reaction through horror stories point of view. Sebenarnya aku dah lama dah tak buat reaction ni. Sebab kau tahu dekat TikTok ramai tak macam kalau hempuk muka kau. Kalau hempuk. Kalau hempuk. Kepada korang yang tanya bila nak buat horror, dan aku ada tanya dekat TikTok, korang nak aku buat konten apa? Apa Kemal, kita nak horror, kita nak buat horror. Bila apa nak buat horror? Aku cuba budak-budak dekat mall semua tanya aku bila nak buat horror. Apa yang best sangat horror? Horror ni dia seram. Memanglah horror tu seram. Apa yang best sangat seram? Kebanyakannya bila aku tanya, korang takut ke? Takut. Tapi kenapa nak tengok? Ada orang suka. Dominat. Dan aku tahu sekarang akak-akak Jerung tengah tengok. Kan? Akak Jerung keluar dulu. Dia tengah memahatikan tu. Dia tengah macam, apa sebudak Kemal ni buat ni bapaknya ni. Mesti dia macam tu kan? Akak jangan macam tu kak. Saya memang dah biasa buat video horror macam ni. Saya tahu akak-akak Jerung tengah macam, apa yang anak aku suka sangat tengok video si budak ni. Dia nampak macam terencat. Iya, aku pernah jumpa je akak tu dekat luar. Dia Jerung jugalah. Tu dia cakap, akak ni sumpah tak tahu kenapa lah daripada dulu anak akak suka sangat tengok video awak dengan pakai rambut hijau. Akak tengok macam budak tak betul pun ada. Agaknya ke? Dia bapaknya. Tapi nak macam mana sekarang? Mak dia sendiri dah tengok. Betul. Mak dia dah terjebak dah ni. Dah terjebak dah bapaknya le. Bapak dia je belum. Mak dah terjebak dah. Apa-apa pun kita akan react through horror stories point of view. Dan kepada akak-akak Jerung yang tak tahu, through horror stories point of view ni adalah YouTube channel ni. Dia ada buat video point of view seram lah. Dan kemungkinan akak pernah nampak dekat TikTok ke dekat mana ke. Jadinya kita nak react cerita seram. So tanpa basa-basi, kita akan memulakan kita punya reaction video pada malam ini. Semua sedia? Sudah? Siapa yang lemah semangat, bawa kawan-kawan tengok, bawa teman-teman tengok. Ya. Tanpa basa-basi, jom kita masuk dalam video. Okay guys, so sekarang kita dah masuk dekat dalam YouTube channel True Horror Stories Point of View. Okay, so tajuk dia adalah Noisy Neighbor. Apa maksud dia? Jiran yang bising. Oh, jiran yang bising. Jiran yang bising, jiran yang kepoci. Macam kau. Apa benda yang berlaku dekat sekitar kejiranan ni, kau je. Sebelah bergaduh. Sebelah tu. Mana ada kau le? Kita ni boleh ambil berat, boleh prihatin, tapi jangan sampai busybody. Betul. Jangan sampai kita tak tahu apa yang orang buat kat luar sana, betul tak? Sekurang-kurangnya kita ambil tahu hal-hal kat luar tu. Tapi janganlah busybody sangat. Kau tak nak buka-buka krik-krik. Aku rasa aku cakap benda lain tadi. Apa yang kau faham ni? Tak, aku saja. Kau tadi pun lepas berak kan? Tadi kau tak habis keluar lagi kan? Ya. Kau macam sedut-sedut sikit sakit kan? perut. Ke macam kau teringat kau Wahida? Hamidah. Kau kan memang. Hamidah. Tanpa basa-basi, jom kita react. Bismillah.
Okey. Okay. Dia buat apa tadi? Dia tengah main laptop. Ya, dia tengah buat kerja aku rasanya sebab bunyi bunyi macam tu Okey, dia macam tengah buat kerja lah. Tengok-tengok tak buat kerja. Kediannya. Kenapa aku dengar bunyi benda lain? Tak ada. Kau tak dengar? Bunyi apa? Dekat luar rumah. Aku rasa macam ada bunyi luar rumah. Tak ada. Tak ada. Kau jangan ni. Macam dengar kan? Kau bunyi video ni? Tak. Aku rasa macam bunyi Aku rasa macam bunyi video ni. Tapi aku dengar belah sini. Belah kiri. Muka dan belah kanan. Tak ada. Uji. Jiran dia. Itu pizza luat siul. Oh, konon-konon dia macam tak suka lah. Yeah. Jiran dia tu sweet-sweet. Konon-konon. Dia pula single. Macam aku. Bang. Dia gelak sendiri. Oh, macam bunyi jiran gaduh. Kan? Bukan gaduh. Betul lah, dia tengah mengendap. Konon-kononnya lah dia macam dengar macam Jod! Aku tekak aku. Aku sama. Tekak aku rasa macam perik sekarang ni. Aku terkejut. Ya Allah, astagfirullahalazim. Serius lah dia ni. Pocong kan? Mampus ke? Disgusting. Okay. Kenapa? Apa yang kau gelaknya? Aku tak boleh belah tadi. Tiba-tiba mengendap tu. Ni. Aku terkejut. Weh, kita orang memang terkejut macam ni. Memang terkejut. Kita memang real betul. Kita menjiwai apa benda yang berlaku sekarang ni. Kita sambung buat kerja. Busy benar. Belah. Mengantuk. Dia mengantuk. Hasan ini Seram. Jarang kalau dah ngantuk tak tidur. Dia lelap lah dulu. Dia ambil masa untuk dia berehat. Kau kenapa? Apa yang kau nak gelak? Kita ni cerita seram lah. Aku tak ada masa tadi. Pasal apa? Dua-dua ke belakang. Aku rasa akak yang tengok atau budak-budak tengok. Pasal dia gitu kan? Dia pasal dia macam tu. Aku terkejut. Takkanlah aku tak terkejut. Aku luruh jantung aku. Siapa batuk? Ada orang datang. Ada orang datang. Abang Jamil Apa Jamil? Jiran dia. Kenapa banyak-banyak nama Abang Jamil, Lizzy? Nah, memang namanya macam tu. Abang Jamil Mampus. Tunggu sama nama Jamil Mampus. Kau nama Jamil namanya? Abang Jamil nak apa? Hello? Oh, orang jiran sebelah dia tu namanya Abang Jamil aku rasa. Abang Jamil? Macam mana dia boleh tahu ni Abang Jamil? Muka Abang Jamil pun dia tak nampak. Kaki pocong ni. Jangan sebut. Abang Jamil? Betul lah Abang Jamil mampus. Jangan main lah. Bukan berjalan. Abang Jamil? Bang. Aku dah rela ni. Aku dah sedia. Bang. Diam. Kenapa dia buka? Kenapa tolol sangat dia ni pergi buka? Bahaya. Kalau dia nampak pocong tu, masuk je lah tidur. Kenapa? Kamu.
Kenapa? Bulu rumah aku naik. Dia menangis. Tu. Jiran dia. Kak Mia. Kak Mia. Ya Allah, Kak Mia. Allah ni buat saya takut je, Kak Mia. Ya Allah Kak Mia gitu. Kak Mia dah lah. Jom masuk rumah saya, Kak Mia. Okey. Okey. Kau rasa tu Kak Mia ke Kak Miau ke Kak Pocong? Kak Mayong. Aku bet ini bukan jiran dia. Aku bet jiran dia. Okey, kita tengok. Dah. Jom. Sini. Jiran dia betul tak? Okey, come. Sini, Kak Mia. Dah. Oh, ya Allah. Tekak aku sakit. Ya Allah. Kan tengok cerita hantu, kan dah takut. Masih ya. Ya, dah takut tapi Masih ya ni dua-dua. malu-malu. Masih ya. Korang tak? Kenapa? Janganlah. Bang. Suara siapa tadi? Kau nak pergi mana? Kau nak pergi mana? Pergi rumah jiran dia. Dia berani ya? Ya Tuhan. Oh my god, jiran dia baru balik. Akak dia hilang. Oh, nak pergi tangga nak buat maksiat ni. Mana nak pergi? Apa yang berlaku? Aku dah terkejut. Aku dah okey je. Okey je. Aku dah okey je. Tutup pintu. Tutup. Siapa kata seram? Ha? Siapa kata seram di dunia? Itulah agaknya sekap kau ke mana? Tak seram lah. Mana ada lah. Tak seram lah. Penipu. Mana ada? Penipu. Kau terkejut ke tak, Rin? Kau tak terkejut kan? Tak. Aku pun tak kan? Tak. Siapa terkejut? Korang yang terkejut. Bermula tak seram? Okey je. Macam alah, biasa-biasa gitu. So kalau any suggestion lagi, konten yang best-best boleh komen dekat bawah. Minta maaf kalau terkasar bahasa ya. Betul. Semoga kita berjumpa lagi. Bye-bye.